Assalamualaikum, salam sejahtera, salam seram. Bertemu kembali bersama saya Ram dalam Bigo Studio. Dan pada podcast kali ini kita akan bercerita tentang pengalaman mistik, pengalaman misteri bersama hos-hos jemputan kita. Dan perkenalkan, podcast kali ini kita berikan tajuk sebagai Di Sebalik Tirai Raih. Lepas tu sehingga saya rasa mata saya macam bengkak. Ada tak nampak apa-apa kat sini? Tak ada. Semua berkait rapat. Ada macam benda ganggu. Ya. Setiap rumah. Ini makin slow ni makin seram ni. Dan kita nak sampai waktu maghrib, orang kampung cari saya tak jumpa. Dan saya tidak berseorangan, anda juga jangan menonton berseorangan. Pastikan berteman kerana pengalaman yang mereka akan ceritakan dalam podcast ini bukan kaleng-kaleng orang kata. Jadi tanpa membuang masa, saya perkenalkan 3 orang panel yang kita jemput khas untuk podcast kali ini. Bersama saya di sebelah kanan yang berbaju hijau, kita ada Tuan Prince Nur. Boleh perkenalkan diri? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama betul saya Muhammad. Jadi dalam media sosial, sosmed, selalunya orang panggil saya Prince Nur lah. Untuk kita tahu lebih lanjut selepas ini, kita akan korek satu persatu pengalaman Tuan Prince Nur dalam paranormal. Dan kita bersama dengan nampak muda tapi sudah bergiat dalam paranormal. Boleh perkenalkan diri dulu. Okey. Nama saya Ijat, tapi dikenali sebagai Para Gamer Wolf ataupun Para Ijat Wolf. Dan Bigo adalah platform pertama saya untuk mulakan saya punya karya sebagai paranormal secara langsung. Dan kita bersama dengan ini saya memang dah cukup kenal lah, kita punya host Bigo yang dah lama buat paranormal. Kita ada Tuan Siloy. Silakan. Hai, Assalamualaikum semua, selamat petang. Saya Siloy atau dikenali sebagai Adi. Saya dah dekat 2 tahun lebih dah jadi host dekat Bigo ni. Hari ini kita akan bercerita kisah-kisah yang pernah berlaku. Itu dia, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita bawakan 3 orang panel yang memang berpengalaman dalam dunia misteri, mistik, seram, apa-apa sahajalah yang korang boleh nyatakan. Dan mari kita dengarkan perkongsian mereka dalam segmen yang pertama, di mana saya akan bertanyakan tentang soal jawab pengalaman misteri. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Disebabkan Tuan Prince Nur, saya tengok ada background ataupun latar sebagai seorang yang pandai dalam bidang perubatan, kan? Bidang perubatan Islam, ruqyah, apa semua. Mungkin boleh ceritakan pengalaman misteri yang berlaku, yang pernah dialami sendiri, contoh dalam rumah ke, sehingga membawa kepada kenapa bergiat dalam perubatan Islam ni. Ada tak pengalaman-pengalaman yang menjadi, orang kata, trigger lah untuk berjaya? Bermulanya saya sebagai salah seorang pengamal perubatan memang daripada usia saya agak muda. Jadi dia ada cerita di sebalik cerita. Sebelum saya menjadi salah seorang pengamal perubatan, ada cerita misteri juga ketika tu. Ada cerita misteri yang pernah terjadi dalam kehidupan saya. Sehingga hari ini saya masih ingat apabila ketika saya masih kanak-kanak lagi, ketika tu saya bermain di tepi lombong. Ketika di tepi lombong tu saya terjatuh. Bila saya terjatuh tu, lombong tu agak dalam sehingga saya tak pasti berapa jarak saya tenggelam masa tu. Lepas tu sehingga saya rasa mata saya macam bengkak. Itu saya timbul. Saya pun pelik saya boleh timbul masa tu, kan. Masa tu boleh berenang ke tak boleh? Tak pandai. Mungkin dalam umur saya 5 tahun masa tu. Okey, lepas tu, selepas kejadian tu, satu mata saya belah kiri saya ni, dia macam rasa macam bengkak tau. Sehingga kan mata saya tak hilang dia punya merah tu, membuatkan saya ni sebelah mata saya boleh terlihat makhluk yang orang tak nampak secara tak sengaja. Jadi kejap. Ada tak nampak apa-apa kat sini? Tak ada. Oh, selamat. Okey, teruskan, Bang. Okey, jadi apabila saya membesar tu, saya lahir dalam keluarga yang bercerai ketika saya usia yang muda lah. Jadi ketika saya kecil, masa tu kasih seorang ayah tu saya tak dapat. Jadi saya sering menangis dan tak mengadu kat mak saya. Jadi saya selalu pergi ke salah satu pokok tu dipanggil pokok rambai. Kalau siapa-siapa tahu, pokok rambai ni dia
berjurai-jurai. Jadi saya buat satu pondok dekat atas pokok tu. Selalu saya naik atas pokok tu. Bila saya kat atas pokok tu kan, saya selalu menangis situ. Kalau saya ada apa-apa masalah, saya sedih ke, saya naik kat situ. Bila saya naik kat atas pokok tu, pernah saya didatangi oleh satu sosok yang tak terlalu tua, tapi sosok tu saya ingat sehingga ke hari ni. Dah besar ni baru saya tahu dia tu adalah Bunian. Dia memperkenalkan diri dia sebagai Raja Hakimi. Raja Hakimi. Jadi dia maksudnya seorang lelaki, sosok seorang lelaki. Sosok seorang lelaki. Jadi dia lah selalu, apa orang kata, memujuk saya ketika saya kecil, ketika saya sedih. Jadi perjalanan saya membesar tu banyak yang dia ajar saya mengenai herba dan kaedah-kaedah rawatan. Sampai satu masa umur saya 21 tahun, terus saya belajar mendalami ilmu perubatan Islam. Berapa tahun pengalaman bersama dia? Daripada usia saya darjah 6 sampai ke umur saya 21 tahun. Tapi bila saya meningkat dewasa sampai umur 21 ni, dia jarang hadir dalam kehidupan saya. Mungkin ketika saya dalam keadaan saya sakit, baru dia datang. Okey. So itu pengalaman daripada Tuan Prince. Sekarang kita nak bertanya dengan orang yang lebih muda. Pengalaman walaupun kata setahun jagung, tapi pengalaman sudah cukup hebat, ya. So mungkin para gamer boleh ceritakan, ada tak pengalaman mistik, terlihat sesuatu lembaga ke sosok ke masa kecil-kecil ataupun sekarang? Okey, pengalaman mistik ya. Pengalaman mistik yang Ijat, saya bahasakan introduksi Ijat lah. Okey, pengalaman mistik yang sebab Ijat membesar dengan keadaan di mana selalu berpindah randah. Satu rumah tu tak sampai 5 tahun, kadang-kadang 2 tahun pun dah pindah. Faham. Dah bersewa banyak rumah lah. Dan tapi ada satu benda yang sampai sekarang Ijat masih tertanya-tanya kenapa. Semua kait rapat ada macam benda yang mengganggu. Oh ya. Setiap rumah. Ini makin slow ni makin seram ni. Serius. Setiap rumah. Tapi dia gangguan dia tak sama. Macam entiti yang berbeza, tapi penduduk dekat sebuah rumah yang kami masuk tu lah. Walaupun kita dah melakukan banyak lah, macam baca Yasin, pagar rumah, dan juga buat doa selamat untuk rumah tu. Sebelum kita masuk pun dah buat, tapi macam orang kata tak hilang. Masih ada gangguan. So contoh gangguan yang Ijat rasa daripada rumah ke rumah tu macam mana? Dengar bunyi pelik ke, ada orang datang pegang-pegang ke, bunyi pelik ke? Tu orang kata dah alah berbisa tegal biasa. Sudah biasa. Sebab paling saya ingat lah, paling saya sampai sekarang 2 biji rumah yang memang paling lama saya duduk, 2 tingkat. Tapi kami memang satu keluarga hanya guna tingkat bawah saja. Kenapa yang atas tak nak guna? Tingkat atas, satu rumah yang Ijat sewa daripada 2009 sehingga dalam 2013, 2014 macam tu. Lama lah, dalam tempoh 4-5 tahun. Dia memang owner rumah sendiri yang bagi tahu, sarankanlah lebih baik jangan naik atas. Sebab rumah ni, dia kalau nak naik atas kita kena keluar. Dalam tak ada tangga untuk naik, kita kena keluar. Keluar. Okey, faham. Jadi kalau kita waktu malam ke waktu siang lah, bila-bila masa waktu siang pun kita akan dengar bunyi macam tapak kaki, kadang-kadang berderu, bunyi tapak kaki pap. Tempat atas bumbung tu adalah kayu. Kayu lama. So macam mana perasaan Ijat sebagai seorang, waktu tu masih kecil kan? Masih kecil. So macam mana berdepan dengan situasi tersebut? Berdepan dengan situasi itu macam Ijat dulu macam mana nak kata, orang yang lemah semangat, penakut. Orang kata apatah lagi bila kita waktu tu buat kerja rumah. Kadang-kadang duduk seorang dekat dapur ataupun dekat ruang tamu ke. Kadang-kadang tu macam secara spontan tiba-tiba di belah kiri ada orang mati.
Seperti mengintai. Kita kali tak Ijat ada. pun boleh tengok. Ijat tak nampak. Tak nampak, tapi boleh rasa. Rasa. Okay, so kita beralih dulu kepada kita punya legend dalam Bigo Live untuk buat paranormal. Mungkin boleh cerita lah bang, pengalaman misteri sama, pengalaman misteri mesti banyak kan. Hari tu share video pocong lah apalah. So hari ni abang boleh ceritakan secara langsung kepada penonton-penonton kita. Okey geng, semasa saya kecil, waktu tu umur dalam 4 tahun. Biasalah orang tua dulu kata sebelum maghrib kena balik rumah awal. Tapi saya dengan kakak saya dengan kawan-kawan bermain. Bermain sorok-sorok. Saya pun menyoroklah dengan kakak saya, dengan kawan-kawan tu semua kan. And then dah nak sampai waktu maghrib, orang kampung cari saya tak jumpa. Tak jumpa ni. Kami nampak kawasan luar. Masa tu umur berapa bang? 4 tahun. Oh 4 tahun dah, okey. 4 tahun. Kami nampak kawasan luar, memang nampak. Orang luar dapat kami tak nampak. Tak nampak. Kami dengar suara tapi kami berteriak, mereka tak dengar. Tak dengar. Itulah pengalaman saya disorok pada waktu maghrib. Selepas azan baru nampak. Dan kami disorok dalam kereta panggung wayang. Oh, kereta, maksudnya Kereta yang bawa peralatan panggung wayang. panggung wayang. Oh faham. Macam wayang pacak. Berdua orang lah kena sorok. Berdua dengan kakak. Kakak Saya umur dan berapa? kakak. Masa tu kakak umur dalam 6. Oh, itulah budak-budak comel-comel kan. Memang Itu pengalaman tu saya. bunian bunian. Ya, sorok. So itu bunian. Dan satu lagi, saya balik daripada Kenduri pada waktu malam bersama sepupu saya. Masa ni kat kampung jugalah. Okey, naik motor ni. Lepas balik Kenduri pukul 10 malam, saya dekat belakang. And then dekat tangan saya ni kiri kanan bekalan makanan yang diberi daripada Kenduri tu. And then dalam perjalanan tu naik motor, laluan dia laluan hutan sawit kiri kanan, dan saya terpandang di arah belah kanan. Pandang, saya ternampak sosok kakek cantik. Oh, cantik tak apa, cantik okey. Sosok kakek cantik Oh, kakak cantik. Dan saya Ni tegur. Jim suka ni. Dan saya tegur. Saya beritahu dekat saya sepupu, abang, kakek cantik kat tepi. Saya tegur. Selepas saya tegur, saya demam seminggu. Oh. Itu pengalaman saya. Memang jelas. Dia betul-betul jarak dia dengan saya dalam 200 meter. Oh, dekat tu. Dekat. Memang jelas. So yang tu umur berapa? Itu 4 tahun juga. Oh, 4 tahun juga. So macam saya selalu dengar cerita orang bila tengok penampakan ni, dia tak boleh nak jelaskan fizikal tu secara terus, faham tak? Betul. So yang ni saya baru first time dengar yang memang kakak cantik. So maksudnya rupa tu macam mana? Adakah macam kita nampak dekat macam TV ada Maya Karin, Tak dia dia. sinar malam. Okey, kita akan nampak sosok dia ni rambut panjang, memang jelas dan berkain putih, tapi muka dia tak nampak jelas. Tak nampak jelas lah. Dia macam cair je, macam apa? Asap-asap rokok macam tu. Macam buat macam tu lah. Macam blurry Macam kan. blur. Dia tak akan nampak jelas sosok dia. Tak nampak jelas. And then pengalaman ketiga, semasa saya bersama kawan-kawan saya menjala udang. Waktu lagi 2 jam lah nak maghrib. Menjala udang, memang banyak udang dapat. Okey, masa nak balik ni, nak pergi dekat motor, nampak bola-bola api 3. Besar, sederhana, kecil. Terbang ke atau Terbang, dia macam ni berkumpulan. Dua kumpulan terbang. itu jarak dia berapa jauh bang? Jarak dia dalam 1 meter. Oh, dekat. Dekat. Memang dekat. Dia macam besar, ni. besar, sederhana, Sederhana kecil. kecil. Dia bergerak bersekumpulan. 3 Dia lah. macam melayang-layang. Yang tu kalau kita boleh tafsirkan bola-bola api itu sebagai apa sebenarnya? Itu Malam-malam. banaspati. Ha? Banaspati. 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 Banaspati ni Itu bahasa daripada Indonesia lah. Kalau di Malaysia ni panggil apa? Balan-balan lah. balang-balang. Oh, banaspati. Ataupun polong bahasa orang dulu. Polong. Okey. Itu kalau 3 banaspati, okey? Banaspati polong. Kalau 7 Dragon Ball. Jaga Allah. Itu dia pengalaman daripada ketiga-tiga host kita, pengalaman misteri ataupun mistik yang mereka alami semasa kecil. Jadi sekarang kita beralih kepada segmen yang kedua, juga perkongsian pengalaman melihat sosok gaib. Jadi segmen ini agak mencabar jiwa kerana
ramai orang berpendapat melihat sosok gaib, entiti seram ni adalah satu pengalaman yang sukar untuk dilupakan. Jadi saya nak tanya, pernahkah melihat sosok seram yang betul-betul seram, yang masa itu sampai tak tahu nak cakap apa? Macam tadi Tuan Prince masih boleh bercakap dengan Raja Hakimi kan, tadi boleh cakap kakak cantik kan, tengok macam tu. Tapi yang ni kita nak tahu pengalaman yang betul-betul, mungkinlah kalau bukan diri sendiri, orang terdekat kan, yang mungkin berubah suara, berubah dari segi perwatakan. Sebab saya dulu ada kawan saya, masa kita nak pergi wakil sekolah untuk sukan, dia tiba-tiba menari. Dia kena rasa macam tu. So mungkin ada pengalaman yang sama. So kita bermula daripada Tuan Prince. Ada satu kisah ni benar-benar berlaku, tak jauh di Banting saja. Ketika tu ada salah seorang saya punya pesakit minta saya untuk clearkan gangguan yang ada dekat rumah tu. Rumah ni disewa, tapi tak ada orang nak sewa. Rumah dia cantik, rumah baru, tapi disebabkan gangguan yang ada dekat situ, orang duduk sehari dua pindah. Jadi saya cakap dengan owner rumah tu, boleh tak saya duduk sini? Dia kata boleh. So saya duduk situ. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. 2 tahun selepas tu baru saya tahu ada gangguan dekat situ yang betul-betul mengganggu rumah tu lah. Jadi cerita dia macam ni. Ketika tu jam pukul 3 pagi, saya masih belum tidur lagi masa tu. Saya kedengaran dekat tingkap di sebelah bilik saya tu, saya dengar ada satu suara seperti kanak-kanak menangis dekat tepi tingkap. Ketika tu, jadi saya ingat tu mungkin bunyi saya salah dengar, sama ada kucing dan sebagainya. Tapi bunyi tu makin kuat dan ada satu bunyi seolah tingkap tu dicakar dengan kukuh masa tu. Lepas tu saya masih hiraukan. Bila saya hiraukan, ada suara perempuan pula yang menangis, yang suaranya tak putus. Maknanya dia bukan macam suara manusia kalau menangis dia putus, tapi suara ni dia panjang aja. Bila panjang, sebelah rumah saya tu ada seorang penyewa juga, abang bujang lah, dia duduk situ. Dia pergi depan rumah saya, dia ketuk pintu jam 3 pagi. Muhammad, dengar tak? Dia kata. Saya terkejut lah. Saya buka pintu kan. Dia cakap dengar tak? Bila saya buka pintu tu, saya terus cakap dekat belakang rumah saja. Belakang rumah. Terus saya berlari ke belakang rumah, saya buka pintu tu nak memastikan apa benda kat belakang rumah tu. Sekali saya nampak betul-betul jelas depan mata saya nampak sosok Pontianak yang pegang anak tu. Kan? Sosok tu memang sangat-sangat jelas, tapi dia dalam bentuk holo. Tapi sosok tu dia berlalu pergi tu pun dia macam pergi tu macam holo, lepas tu hilang. Dalam keadaan dia menangis lah, tapi tak putus. Itulah pengalaman saya. Jadi selepas tu ada tak gangguan lain yang datang di rumah tu? Gangguan dia bila dia dah tonjolkan diri dia, benda lain pula yang ganggu rumah tu. Contohnya abang saya tidur, pinggang dia diangkat ketika dia tidur. Pinggang dia terangkat. Dan ada kawan saya datang ke rumah, dia nampak saya ada di rumah sedangkan saya di luar. Itu saja pengalaman yang saya alami lah. Ini macam kita tengok dekat movie lah. Orang tu ada kat luar tapi dekat dalam. Betul. Seram. Dia menyerupai kan. Betul, menyerupai. Okey, itu pengalaman daripada Tuan Prince. Sekarang kita nak tanya Ijat. Okey, kalau pengalaman Ijat yang penampakan lah. Ijat ni full time asrama dulu daripada tingkatan 1 ke tingkatan 6 pun asrama. Waktu Ijat tingkatan 1 lah, tu yang Ijat memang tak boleh lupakan. Senior biasalah, kalau senior kadang-kadang suka musik junior kan. Ada satu malam tu dalam pukul 1 pagi 2 pagi kami ada berkumpul lah dalam satu dom. Beberapa saya punya kawan lah kumpul satu dom. Tiba-tiba ada satu senior, saya lupa nama dia, memang boleh dikatakan senior tu agak hyper,
orang kata peramah dengan junior-junior. Tiba-tiba sambil bersembang dengan dia tu, tiba-tiba dia dengan serius. Dia serius. Budak hyper, orang yang hyper, periang, tiba-tiba dia serius. Bertukar serius. Aku nak cerita kat korang, kalau waktu pagi hati-hati dengan tandas dekat belah kanan dom. Sebab dom saya macam petak. Dia petak. Saya punya bilik boleh dikatakan dekat dengan pintu keluar. Dom tu menghadap pintu keluar. Pernah dulu berlaku kes ada senior dia pernah nampak sosok macam tak pasti. Dia kata mayat yang dibelah. Separuh badan saja. Yang nampak belah kiri saja. Dia punya macam orang kata seram tu. Dia punya dia ceritakan, sini dia pernah cerita situasi dia sebelum nampak tu, dia ke tandas. Dia ke tandas, masuk ke tandas. Tiba-tiba macam ada bunyi tapak kaki. Tapi tapak kaki dia macam bukan tapak kaki biasa, macam pak tak. Satu. Yelah, dia macam lompat lah kan. Satu. Mungkin pocong. Tapi tak pasti. Dan waktu tu memang orang kata waktu pagi memang orang tak ada, memang dah tidur. Asrama kan mesti ada light off dia. Betul. Okey. Pintu tandas tu tak semena-menanya tiba-tiba bergegar. Bergegar bukan macam kena ketuk ni tau, macam memang orang kalut. Memang dia cepat kalut. Dan macam biasalah orang mamai kan, dia kata cerita orang mamai mesti dia macam marah balik. Budak-budak kan, budak-budak apatah lagi waktu tu dia senior, mesti dia marah balik. Oi, kenapa ni kan? Dan bila macam ketukan tu tak berhenti, sampai bengang lah. Orang bengang. Biasalah dia terus buka. Bila buka tu, Allahu, dia punya cerita. Waktu bercerita tu pun kami dapat tangan ni ke belakang meremang suasana tu. Sebab memang betul-betul, kalau tempat lain dia cerita tak apa, ni betul-betul berdekatan dengan bilik saya. Dia kata nampak sosok separuh belah kanan, belah kiri. Pakaian dia ni berdarah, pakaian semua berdarah dari kepala sampai kaki. Dia kata dia terangkan pakaian dia seperti askar Jepun dulu. Askar Jepun. Jangan beritahu sekolah kat mana, nanti adik-adik junior tak nak masuk. Terus kata. Tapi nasib baik, alhamdulillah. Nak kata Ijat ternampak tu hampirlah kot. Sebab ada satu malam ngam-ngam esoknya juga kena pergi tandas. Waktu pukul dalam, Ijat tak ingat, Ijat memang mamai tak ingat tempat sampai tandas. Ijat masuk tandas, tiba-tiba macam lampu yang menyala tiba-tiba berkedip. Faham. Aku dah baru lepas dengar cerita mengamuk tu. Ya Allah. Tiba-tiba tak semena-menanya macam ada pintu yang kena ketuk. Macam cerita tu lah. Tapi tak macam lah dikata tak. Macam diketuk. Ketuk pula dia. Tak apa. Kita selesaikan sebab ini emergency. Bila nak keluar tu, Ijat tak tahu, Ijat tak pandang bawah dah, tak pandang apa dah. Ijat pejam mata, Ijat buka je. Buka mata, alhamdulillah tak ada apa. Lampu yang asyik duk pap tadi pun nampak okey. Tengok lampu okey. Sebab pintu ada lampu yang tertutup dah. Okey, tak apalah. Alhamdulillah. Tak nampak jelas depan-depan lah. Kalau Ijat nampak, Ijat mungkin akan orang kata pengsan dekat situ. Pengsan kat situ lah. Okey. Pengsan kat situ tak sempat masuk, susah juga kan. Tu. Orang nak selamat pula lagi. Betul. Tak orang seram dengan Ijat. Okey, itu dia pengalaman daripada Ijat ya. Dia lawak pun lawak juga, seram pun seram juga. Tapi begitulah pengalaman kalau kita belajar di sekolah yang masuk asrama kan. Sekarang kita nak tanya dengan
Tuan Silois. Macam mana? Ada tak pengalaman yang betul-betul seram lah? Tadi umur 4 tahun. 4 tahun tu kadang-kadang kita rasa macam kita masih budak-budak kan, ada orang besar. So mungkin bila dah besar sendiri, bila dah besar, dah cukup faham kan, ternampak pula benda-benda yang gaib ni, aktiviti yang seram ni. So apa perasaan ketika berdepan dengan pengalaman seperti itu, ataupun bersama kawan-kawan ke? Ada tak? Okey. Pengalaman yang kedua, semasa saya bekerja dekat Ipoh, yang ini pada tahun 2004. 2004. Kerja kat Ipoh, dan esok cuti, dan saya balik sedang habis kerja nak balik kampung. Okey. Tepat pukul 12 malam balik kerja, balik dekat rumah sewa, mandi. Lepas mandi siap apa semua, saya bergerak balik naik motor daripada Ipoh balik ke Air Tawar. Naik motor. Masa dulu kenderaan tak ramai, tak banyak. Dekat laluan tu memang sunyi. Ada pun 2-3 biji kereta yang lalu. Dalam perjalanan macam biasalah, buat slow. And setibanya dekat rumah pukul 3 pagi, dia lupa nak basuh kaki. Buka pintu, terus masuk rumah. Buka baju, buka seluar, tu tidur. Sebab apa? Kita tak basuh kaki apa semua. Lupa, dah penat kan? Okey, pengalaman saya masa nak tidur, saya baru nak baring dekat katil, baru nak pejamkan mata saya ni. Saya baring, saya perasan katil tu macam mendap. Dia macam mendap. Seolah macam ada orang baring dekat sebelah saya. Saya perasan, saya sedar benda tu macam peluk saya. Itu yang seram. Dia peluk saya. And then saya pun macam angkat tangan nak peluk dia balik. Nak peluk dia balik. Kira macam orang kata dalam, nak kata mimpi, tak, bukan mimpi, padahal saya baru nak tidur. Rasa macam benda tu cium pipi saya. And then saya tersedar tak ada siapa-siapa dekat tepi saya. And then saya keluar, pergi bilik air, basuh muka. Okey, basuh muka. Ada kasi mimpi. Padahal bukan mimpi, padahal baru nak tidur je ni. Dah terasa benda tu ganggu. And then saya basuh muka, basuh balik tidur. Basuh balik tidur. Tak sampai dalam 10 minit, tangan saya ni ditarik. Kena tarik pula. Kena tarik. Itu pegang saya. Then, tapi tak nampak lah, memang rasa tangan ni kena tarik. Lepas tu saya tepis. Mungkin saya mengigau ke mimpi, mungkin penat dalam penat dia. Saya berabaikan je lah. Saya tersimut. Tak sampai setengah jam lagi. Ada lagi. Tak sampai setengah jam, kaki saya pula nak tarik. Itulah pengalaman balik kerja. Pada waktu pagi sampai kat rumah, tak basuh kaki. Abang pula sampai-sampai buka baju, buka seluar, dah kena cium. Itulah pengalaman saya ke. Faham. Okey, satu pengalaman yang cukup, orang kata menarik. Tapi saya tak nak kena. Okey, ada tak dalam ahli keluarga ke ataupun kawan-kawan yang orang kata mengalami gangguan sehingga memberi efek ataupun kesan kepada kewarasan? Sebab saya ada pernah dengar cerita ini, mungkin kalau Tuan Prince ada pengalaman dengan mana-mana pesakit ke yang sampai hilang kewarasan akal. Sebab masa saya kecil-kecil dulu, saya ada jiran yang pergi camping, umur 10 tahun. So sampai satu tempat, dia just petik satu bunga. Dia balik-balik, dia tak waras. Dia terambil. Sampai sekarang benda tu efek dia macam dia tak jadi budak normal dah. Still sampai sekarang. Still sampai sekarang macam tu lah. Tapi saya pernah dengar juga kejadian macam ni. Dia seorang yang pandai. Dia memancing ikan. Bila dia memancing ikan, dia dapat satu ikan talapia di lumbung tu. Dapat ikan talapia, dia bawa balik, dia makan. Sehingga sekarang lepas dia makan, dia jadi kurang siuman. Still sampai sekarang dia macam bingung. Setiap kali dia berjalan, kalau orang kampung, siapa yang ada dekat kampung Sedangkan pasti tahu dia. Dia berjalan tak memakai baju. Dia jalan seolah dia pegang kepala dia macam rusing. Sehingga sekarang tak sembuh. Faham. Jadi inilah yang saya nak tanyakan sebenarnya. Kerana ketiga-tiga panel kita ini adalah host paranormal, mungkin ada tak etika ataupun tata cara yang perlu dilakukan sebelum kita pergi hunting?
untuk paranormal. Mungkin kita kena tahu tempat tu dulu, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat, benda yang kita boleh cakap, tak boleh cakap. So mungkin boleh kongsikan siapa-siapa. Selalunya as a team, saya, Abang Silol dan Ijat, kita orang pergi, kita orang akan check dulu kondisi tubuh badan kita orang. Tubuh badan penting lah. Betul. So tu yang paling penting lah, mental kita orang sebelum kita orang nak buat explore ke mana-mana lokasi. Sebab kita tak tahu lokasi tu apa sejarah dia, apa misteri yang ada dekat situ, apa keramat yang ada dekat tempat tu. Jadi preparation dia sebelum kita pergi, kita buat persediaan mental dan fizikal kita, kondisi kesihatan kami sihat, baru kita datang terjah ke lokasi tu. Selalunya kalau lokasi-lokasi kita pergi ni, kita terjah je. Terjah. Orang kata tempat tu misteri, kita pergi. Kan? Orang kata tempat tu ada gangguan, kita pergi. So persediaan mental dan fizikal tu sangat-sangat penting untuk kita buat eksplorasi malam. Selalu berapa lama buat eksplorasi malam? Saya kalau ikut Bigo 2 jam. So mungkin yang ada juga dulu tahun lepas saya sahabat saya Apai dengan Anur. Apai dengan Anur. Lama tak dengar. Kan. Dekat mana dekat Bukit Ampang. Bukit Ampang. Dekat Bukit Ampang. Dekat situ saya baru nak join dorang ni, sahabat saya ni buat live. Saya tak baca apa-apa, kosong. Kira Pergi terjah. Tak baca bindi apa semua. Tak letak macam studi kijang. Masuk je lah. Apa yang Anur ni dah biasa lah, dah isi apa semua. Saya kosong. Masuk. Saya jadi macam terasa ada bau-bau. Bau-bau saya tegur. Bila tegur, benda tu dah mengikuti saya. Itulah orang kata kalau ada masuk hutan ni, kena jaga adab, mulut dan kita punya orang kata gerak-geri kita. Kena jaga. Macam nak masuk hutan ni, kalau boleh kita baca doa macam Islam, kita baca doa kita. Yang bukan Islam, bacalah dengan adat mereka yang baca agama masing-masing. Lepas tu masa malam tu saya tak baca, masuk saja. Memang banyak gangguan lah. Dia dah pernah masuk dia. Kalau Ijat pula, sebab masih muda kan, macam mana boleh terfikir nak buat paranormal ni? Sebab macam Ijat cerita dulu, Ijat membesar sampai kadang-kadang tu alah berbisa tinggal biasa dah, gangguan-gangguan kat rumah. Tapi bila menginjak besar ni, dah semakin besar ni, dah kurang. So Ijat ada macam berani sikit. Berani lah. Alhamdulillah dah naik berani Ijat. Tapi nak kata berani sangat pun ada masa kita. Faham. Itulah. Okey, bila dalam nak masuk ke tempat-tempat explore mana-manalah, hutan ke, walhal rumah terbiar ke, macam Siloy kata, macam Prince Noh kata, persiapan awal kalau doa, sebelum doa tu kita bagi salam. Sebab kita tak tahu siapa yang menduduki dekat rumah tu. Faham. Sebab kita berkongsi alam kan. Semua orang tahu kita berkongsi alam dengan jin-jin, dengan makhluk lain ni lah. So kita kena ada jaga adab. Kena jaga adab lah. Adab. First Ijat selalu amalkan lah. Ijat akan bagi salam. Kadang-kadang Ijat bagi salam sebagai wakil ke kepada tim, untuk ni lah kita nak masuk tempat dia. Biarlah dia ketuk pintu dulu. Kalau kita minta izin lah orang kata. Betul. Kita pun kalau apa orang kata, kita sendirilah kalau orang masuk tiba-tiba masuk buka pintu tu, kita mau dimarahan. So kita ketuk pintu dulu, bagi salam dulu. Biarlah dia buka Islam ke, dia hitam ke putih ke, kita bagi salam lah. Kita ikutlah, yang lain pun sama. Agama lain ikutlah. Salam perkenalan. Lebih kepada salam perkenalan, kita nak masuk. Jadi itu dia perkongsian kita di segmen yang kedua. Sekarang ini kita beralih ke segmen yang terakhir, iaitu segmen yang ketiga. Untuk segmen yang ketiga ini, saya ingin membawa panel-panel kita untuk membuat rating. Ini agak fun sikit tapi masih seram. Kita nak ratekan hantu. So kita ratekan hantu yang paling seram. Saya akan senaraikan
5 lah yang 5 hantu popular dalam kita punya masyarakat lah. Okay. Pertama sekali kita ada hantu Pontianak. Okay. Yang kedua kita ada pocong. Ketiga kita ada langsuir. Okay. 4 toyol. Dan kelima hantu raya. Hantu raya kan? Raya dan penanggal. 6 sebenarnya. So mungkin kita beralih Tuan Silois dululah. Okay. Boleh ratekan hantu-hantu ni yang mana yang paling seram? Pontianak, pocong. Bagi saya pocong. Pocong paling seram, nombor 1. Okey. Yang kedua Pontianak. Ketiga Langsui tu macam mana sebenarnya? Saya tengok dia lebih kurang macam Pontianak juga, tapi dia dekat atas. Macam Mak Lima tu lah. Macam Lima. Okey. Okey, seterusnya 5 tadi ada hantu raya berapa? Hantu raya yang ke 5. Baru 4. Pocong, Pontianak, Langsui, hantu raya, toyol. Dia bawah toyol paling bawah lah. Kalau penanggal tu pun seram juga. Seram jugalah. Sebab apa? Dia akan mengamalkan ilmu hitam. Penanggal tu dia manusia kan? Manusia, tapi dia mengamalkan ilmu hitam. Mengamalkan ilmu hitam. Dia betul-betul tertanggal lah. So yang paling bawah sekali adalah toyol. So itu dia rating. Sebab pada comel. Toyol memang dia warna hijau ke? Kalau kita tengok movie dia memang warna hijau. Warna hijau, okey. Warna hijau. Okey. Tak cakap kawan-kawan. Nanti malah dia dengar. Okey. So kita tanya Tuan Ijat rating hantu. Pocong, Pontianak, Langsui, toyol, hantu raya dan penanggal. Ada 5. Okey, 5. Okey. Nombor 1 lah bagi Ijat adalah penanggal lah. Penanggal nombor 1. Nombor 2 boleh dikatakan pocong. Nombor 2 pocong. Okey. Nombor 3 Langsui. Nombor 4 Pontianak. Nombor 5 apa tadi? Hantu raya. Hantu raya nombor 5. Nombor 6 toyol. Toyol tetap nombor 6. Okey. Tak apa toyol, kau boleh bagi sebab kau comel. Okey. Okey. Tuan Prince, mungkin boleh bagi rate kan, dia berbeza ya. Tadi yang nombor 1 penanggal, ini pocong. So kalau Tuan Prince, okey, macam saya pula kelima-lima ni nak dikatakan paling seram. Tak termasuk dalam saya punya mengikut saya punya pandangan peribadi saya lah, tak termasuk dalam satu list yang betul-betul seram. Sebab dia ada lagi seram. Yang seram tu apa? Adalah saka. Sebab bahasa-bahasa orang Melayu kita menggelarkan pocong, hantu raya, apa lagi? Pontianak, toyol ni semua bahasa-bahasa orang Melayu kita dulu. Kalau nama sebenar dia kita tak tahu sebab dia makhluk ghaib. Makhluk ghaib kan. Jadi mengikut daripada 5 senarai yang diberikan tu tadi, yang pertama lah bagi saya yang paling menakutkan dan memang betul-betul dia boleh gigit kita, penanggal. Penanggal ni sebab dia macam Silai cakap, dia mengamalkan ilmu hitam. Jadi pengamal ilmu hitam ni dia berbahaya sebenarnya. Dia makan janin, dia makan darah kotor kan. Sebab tu orang-orang bersalin kena jaga ni kan. Kita pakai uri. Okey, yang kedua adalah Langsui. Langsui ni dia boleh dikatakan seram juga sebab dia suka mengganggu. Yang ketiga adalah hantu raya lah. Hantu raya ni kalau di Indonesia dipanggil Gondorowo, tapi di Malaysia digelarkan sebagai hantu raya. Tak tahulah dulu nampak dia datang waktu raya tu kan. Tapi memang dia berbulu, seram dan dia muncul pun dalam bentuk yang berbeza, mengejut-mengejut. Macam tu. Yang ke berapa? 4 tadi apa tadi? Pocong kan. Lepas tu kelima Pontianak dan keenam adalah toyol. Tak apa toyol. Toyol lah. Kalau tercomel kau nombor 1. Jadi itu dia perkongsian daripada ketiga-tiga panel kita tentang pengalaman seram, pengalaman melihat sosok gaib secara jelas
dan juga rating yang diberikan kepada hantu-hantu yang kita telah sebutkan tadi dalam podcast kita pada kali ini. Jadi nampaknya masa sangat mencemburui kita. Saya sebenarnya suka dengar cerita seram ni, tapi yalah, kita tak cukup masa kan. Jadi sampai di sini sahaja rasanya perkongsian kita. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita, Tuan Prince, Tuan Ijat dan juga Tuan Silois, kerana sudi bersama-sama kita dalam Bigo Studio untuk menjayakan podcast Di Sebalik Tirai Ghaib pada kali ini. Juga saya wakil daripada Bigo Live Malaysia ingin mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada semua penonton kerana sudi menemani kami daripada awal sehingga habis podcast kita. Dan saya juga mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada kru-kru produksi Bigo Studio. Jadi sehingga itu sahaja, sehingga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Bigo